korang dengar ni, ada satu ilmu ni bila kau baca, menggigil rasa dengar ni sebab dia macam relate sangat dengan kehidupan kita. Alasan kenapa kita nak capai sangat sesuatu perkara tu adalah kerana perkara itu telah menjadi takdir untuk diri kita di hadapan nanti. Pernah tak dalam hidup ini kita pernah macam kita tak tahu kenapa kita nak sangat benda tu, kenapa kita nak capai sangat benda tu. Setiap kali kita tulis impian, mesti perkara tu akan terkeluar walaupun kita tak planning mana pun. Adalah kalau dalam hidup saya ni kan, ada satu impian yang saya tak tahu datang daripada mana, dan kenapa saya perlu buat benda tu, dan kenapa saya perlu berdoa benda tu. Tapi dia sentiasa ada. Kita ni hidup, kita banyak impian juga. Kita banyak nak berdoa, kita banyak nak capai. Tapi dalam banyak perkara yang kita nak capai tu, hanya ada beberapa yang betul-betul kuat, yang betul-betul selalu ada dalam pemikiran kita. Dia selalu bermain dalam pemikiran kita. Kita nak what if. Dia nak benda tu. Kenapa? Kalau tidak kerana benda ni adalah sesuatu yang telah ditakdirkan untuk kita. Cumanya, mesej itu sampai adalah kerana untuk kita buat tindakan bagi kita mencapai perkara tersebut. Jadi, kalau anda ada banyak impian, cuba perhatikan impian yang mana selalu bermain dalam fikiran anda. Jadi, jangan biarkan impian itu terus jadi angan-angan. Buat tindakan, cari ilmu, jangan pernah putus asa, tetap terus percaya. InsyaAllah, ia pasti jadi milik kita. Cuba korang komen, apa agak-agaknya impian yang ada dalam pemikiran you all, yang you all rasa ini bakal jadi takdir korang. Komen kat bawah.